Aircon tak sejuk je, korang jangan pergi top up gas. Bukan disebab top up gas je boleh settle aircon, masalah aircon tu. Okey. Bila aircon kompresor tak hidup, jangan pergi tukar kompresor. Ni benda kecil pun boleh jadi. Ni relay je ni. Disebab relay kompresor tak hidup, brother ni owner kereta Honda City, dia dah pergi top up gas malam, katanya tak sejuk. Bila datang kat sini, gas semua ada, kompresor je tak hidup. Dia check, relay ni rosak. Okey, tukar relay, settle masalah. So, nasihat saya, korang pergi dekat mana-mana bengkel aircon yang specialist, suruh dia orang check dulu apa yang rosak, jangan pergi top up gas, jangan pergi tukar kompresor. Betul bang? Abang semalam dah top up gas ya? Betul, saya pergi top up gas. Lepas tu dia cakap banyak benda lah, nak kena tukar sana, tukar sini. Okey. Lepas tu saya pun servis lagi. Saya nampak iklan kedai No Auto Service ni dekat Facebook. Saya pun contact, dia pun minta datang dulu. Rupanya masalah dia adalah yang disebut tu tadi. Benda relay. Masalah dia. Kalau tak, saya akan habis beribu-ringgit untuk tukar. Semua dia minta saya tukar. Adalah tempat-tempat lain. Tapi bila datang sini, memang sangat murah dan servis sangat bagus. Dia memang tukar apa yang perlu sahaja. Ada rekomen bang Saya sangat rekomen kedai ni. Dan kepada anda semua, kalau nak check aircon ataupun nak servis aircon ke semua, boleh datang sini. Sangat bagus. Okey, terima kasih bang settle masalah Modal tak sampai 200. Betul. Termasuk dengan servis flushing kita buat settle. Okey.